Hadis ni tuan-tuan, banyak dah orang tinggal benda ni. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan ma'ahu ghulam faqala li ghulami man hadha qala abi qala fala tamshi amamahu wala tastasib lahu wala tajlis qablahu wala tad'uhu bi ismihi. Apa kata Nabi SAW? Nabi melihat seorang laki-laki bersama-sama seorang anak muda. Maka Nabi bertanya kepada pemuda tu. Nabi tanya, siapa ni? Nabi tanya kat muda-muda ni. Nabi tanya, orang tua ni siapa? Jawab dia apa dia? Yang ni ayah aku, dia dah. Sabda Nabi SAW, Nabi kata, jangan kau berjalan di hadapan dia. Mana kau nak lalu, jangan lalu ke depan. Tuan-tuan, anak kita lalu lalang depan kita. Kadang-kadang dia langkah kaki ayah dia. Nabi tak bagi, tuan-tuan. Tapi yang tu anak kita buat. Tuan-tuan, ingat tak masa kita kecil tu? Kalau kita nak lalu depan orang tua, kita cakap awak, Pak, minta lalu boleh tak? Bila tak ada, tuan-tuan. Bila kita tengok anak-anak lah, dia pelanggar semuanya. Sebab itu kenapa anak-anak kita masalah tak pernah berhenti. Pasal apa rezeki anak-anak kita tak pernah cukup? Pasal apa anak kita terus ada masalah? Sebab mereka tak ikut apa yang Nabi suruh. Kemudian Nabi kata apa lagi tentang hadis ni, tuan-tuan? Nabi kata, jangan melakukan satu perbuatan yang menjadikan bapakmu ni tadi, ayah kamu marah kamu. Kemudian Nabi pesan lagi, jangan kau duduk di hadapannya. Jangan duduk depan dengan ayah ni. Jika tak ada keperluan. Kalau boleh duduk tepi dia. Ni anak ni, tuan-tuan. Dan kadang anak ni dia lunjuk kaki kat kita, tuan-tuan. Dia duduk-duduk dengan telefon dia, dia lunjuk kaki depan kita. Saya, tuan-tuan, guru saya pesan, dia kata tinggi manalah ilmu hang, dia kata. Tapi hang tak ada adab, dia kata. Maka tidak ada keberkatan pada semua perkara dalam hidup. Sebab Nabi kata, innama bu'istu li utammima makarimil akhlak. Dalam apa je, tuan-tuan? Pasal apa lah orang ilmunya banyak tapi tak jadi apa? Sebab mereka tak menjaga tentang adab ilmu itu sendiri. Lah ramai orang pandai, tuan-tuan, tak macam dulu, tak macam tahun 90 dulu. Tahun 90 dulu kita nak cari ustaz ni susah. Lah masjid sampai tak ada hari ustaz nak mai tu, sampai tak ada hari punya penuh program. Program tu sampai penuh, sampai ustaz ni lebih. Maknanya ramai orang pandai. Ketika ramai orang pandai, saya tanya diri saya, patut dah ramai orang pandai, ramai orang alim, ramai orang tahu. Pasal apa ramai orang jahat? Ni persoalan saya. Dulu tak ramai orang alim. Pasal apa orang? Ramai orang baik. Yang ni saya tanya, salah dia kat orang pandai ke? Atau salah tak mana? Saya, tuan-tuan, nak bak saja cerita. Ni nak pukul 9 ni. Saya berkecimpung buka madrasah ni 1982. Dulu kalau kawasan Hulu Selangor tu, sekolah, buka sekolah, kami seorang lah. 1982. Tak ada sekolah lain, tak ada. 1998 saya buka lagi satu, tuan-tuan. Kawasan tu tak ada sekolah lain, kami saja. Lah tak sampai 1 kilo, satu sekolah. Saya bukan nak cerita sekolah. Saya nak cerita ramainya orang baca Quran. Bila ramai sekolah,
Mana ramai orang baca Quran. Kalau satu madrasah ada 20 orang, 1000, berapa tuan-tuan? 20,000. Kalau satu hari kampung tu, tempat tu 20,000 orang baca Quran, ada rahmat tak tuan-tuan? Pasal apa tempat tu tak ada rahmat? Jadi salah Quran ke? Tang mana duk dia miss ni tadi? Tuan-tuan pernah fikir tak macam saya fikir? Tak pernah tuan-tuan lah. Saya fikir sampai tara tu. Kalaulah di dalam kawasan tu 20,000 orang baca Quran daripada lepas subuh sampai lohar. Lepas lohar lagi ada pula nak hantar sabak lagi. Pasal lihat malam lagi baca, boleh kata 24 jam baca Quran. Dalam kampung tu, dalam tempat tu 20,000 orang tu dalam belum satu negeri tuan-tuan. Tiap-tiap masa orang baca Quran, maka takkan tak ada rahmat. Pasal apa lah? Kecurian banyak berlaku, pembunuhan setiap hari, perceraian terlalu tinggi. Ni pasal apa ni? Ni apa yang sedang berlaku lah? Salah tang Quran ke? Salah tang ilmu ke? Salah tang mana? Saya kena fikirkan, dan tuan-tuan semua kena fikirkan perkara ni. Tetapi jika kita saja melihat pada zahirnya, tidak melihat kepada apa yang berlaku, nescaya kita akan seronok untuk membina zahir tersebut. Faham tak saya cakap apa? Kita mau anak kita pandai, tapi pandai dia tak boleh jadi baik.